Dikala kekalutan politik dan ekonomi dunia, ini tidak sama sekali juga melemahkan semangat kerajaan. Ini saya mengaku sikit Motek lah. Okay. Persekutuan di bawah Motek yang diterajui oleh Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Teo Keng Sing dan Yang Berhormat Timbalan Menteri ada tadi menjawab soalan lisan untuk melonjakkan pendapatan daripada pelancongan yang sungguh membanggakan pada tahun 2024 di mana 107.2 bilion pembelanjaan domestik dengan penambahan 26.3%. Suku pertama 2024 mencatatkan 45.4 bilion pendapatan daripada 11.8 juta pelancong asing, Sabah dan Tahniah.